Halo, kita berjumpa lagi ya dalam page kebun ISA, kebun ikut suka aku. Ni pokok-pokok tumbuh okey lah, perkembangan okey setakat ni. Tumbuhan pucuk pun okey. Mungkin pokok ni mungkin kena buat pemangkasan sikit-sikit lah, supaya apa, lapang sikit dalam tu, supaya lapang sikit. Semua daun akan dapat dapat cahaya yang secukupnya. Saiz tu kira saiz besar macam ni. Ni teman, hari-hari ada teman. Pokok ni akan buat pemangkasan pruning, tapi dia tengah pucuk tu, bagi dia pucuk dulu, bagi daun dia tua dulu, bagi dia bekerja dulu. Yang ni nampak macam tak perlu sangat pemangkasan, biar dulu. Yang ni pun tanam kemudian, tapi dia pemangkasan memang perlu juga, tapi biar dulu lah. Mana tahu nanti bila dia pucuk dan dah berat pucuk, berat daun, harap-harap dia akan melentok turun lah, melentok turun macam tu. Kalau pucuk dia keluar macam tu, mungkin dia nanti akan berat daun, dia akan melentok turun lah. Jadi tengoklah yang mana melentok, yang mana tak melentok. Yang tu dah buat pemangkasan okey. Yang tu ya. Ini yang ni saya nampak ada kena buat lah, ada satu tu. Ciri-ciri pemangkasan kebun ni ialah kita berpandu kepada daun lah. Daun ni untuk pokok dia memang berguna lah. Kita tak boleh sewenang-wenangnya buang, sewenang-wenangnya potong, tak boleh. Daun adalah pekerja yang mengumpul makanan. Ibarat untuk pokok dia ibarat dapur lah, dapur memproses makanan, membuat fotosintesis, dapat cahaya. Daun yang sihat dapat cahaya, dia mencipta makanan, mencipta kanji, glukos untuk membesarkan pokok lah, batang semua, untuk akar semua. Jadi di sini kalau pokok yang daun yang terlindung macam ni, mungkin kita kena buang lah sikit-sikit. Kita kena buang. Makna dia tak bekerja, dia makan free, kerja tak buat. Bukan dia sengaja tak bekerja, sebab dia terlindung, jadi dia tak dapat cahaya matahari, jadi dia tak bekerja lah, dia tak boleh bekerja. Daun perlu dapat cahaya matahari direct, baru dia boleh bekerja. Macam ni, tengok dia duduk bawah. Potonglah, besar mana pun potong, tak perlu sayang. Ni kebun ikut suka aku. Ni nampak tak? Ada dua dahan tu. Yang bawah ni terlindung, jadi dia tak boleh bekerja. Lepas tu jarak dia dekat pula tu. Mana kena buang lah salah satu. Yang ni boleh pilih lah nak buang yang mana, dua tu. Yang atas tu lebih besar tu daripada yang bawah. Boleh pilih nak buang yang terlindung atau yang melindung. Tinggi tu, saya kena berdiri atas tong tu lah, baru boleh potong yang tu. Yang terlindung atau yang melindung, mesti kena buang satu. Keputusan saya nak buang yang melindung lah, yang atas tu. Sebab dia pun okey. Kita tengok, jangan tumbang pula tongcat ni, tergolek aku, anjing gelap. Ni saya nak buang ni, walaupun dia besar kan, walaupun dia besar daripada yang bawah ni, saya nak buang yang ni. Sebab apa? Kalau saya buang yang bawah ni, yang atas ni dia dah dekat dengan yang sana pula. Jadi kalau saya buang yang ni, ruang dia jauh lah antara ni. Walaupun dia besar kan, dia sihat, keputusan terpaksa dibuat hari ni. Jadi antara yang terlindung, yang ni terlindung, yang ni melindung. Jadi saya akan buang yang melindung lah. Saya akan buang yang melindung, sebab
jarak dia dengan sana dekat. Kalau saya buang yang ini pula dekat. Jadi saya buang yang dia tengah-tengah walaupun dia besar. Jadi saya buang yang melindung. Potong besar ibu jari kaki tu. Yang ni apa? Pemotong ni. Pemotong pipe. Siap. Nah, kedebum. Nampak lapang sikit. Yang ni lepas ni tak lindung lah. Kau kerja lah betul-betul. Aku dah bagi peluang kau bekerja betul-betul. Mengumpul makanan untuk membesarkan batang, memelihara akar dan lain-lain lah. Yang ni yang buang. Besar yang buang. Okey, nampak lapang sikit kan? Tengok tu. Tu kat situ tadi potong. Dah lapang sikit dah. Macam tu lah. Lebih kurang kira-kiranya macam tu lah.